kalau sentiasa bersama Allah apa? Arbutin pakai bila? Arbutin boleh pakai pagi dengan malam korang. Apa? Arbutin boleh pakai pagi dengan malam, every day. Arbutin. Arbutin ni boleh pakai every day, so boleh je. Betul cakap macam kalau sebelum make up, itu kita panggil skin prep. Yes. Sebab skin prep tu sangat penting. Kalau tak apa-apa yang kita pakai lepas tu dia tidak tak jadilah. Betul. Nanti korang punya makeup pun dia akan jadi crack. Lepas tu korang punya makeup pun akan jadi tak smooth. So kalau korang nak makeup tu cantik, smooth, tak crack, korang boleh start pakai kita punya skincare CosRX. Betul. Okay, so macam mana kita nak tunjuk kulit berminyak, okey tak? Boleh? All skin type boleh pakai? Tunjuk patut dia. Benar bagus tak set ni? Untuk kulit kering, bila mesti tak boleh. Okay, kau nak explain. Tak kekot lah. Cuma tak boleh lah 100% like dari A to Z pemikiran kat kilang ni macam mana tak boleh lah. Tapi macam Bella cakap, serum Bella memang sangat pakai sebelum makeup. Bella ni setiap masa makeup. Nah, sekarang ni pun ada makeup. Tapi nak tidur Bella padamlah makeup. So yang lain-lain ni tak semestinya Bella duta. Bella pakai semua setiap satu jenis produk. Tak. Bella pakai mana yang Bella perlu. Okay, macam ni. Betul. Okay. Okay, so ramai yang tanya sebenarnya macam mana cara nak pakai Arbutin. Okay, cara nak pakai Arbutin boleh pakai setiap hari pagi dengan malam. Korang pakai selepas toner tau. Okay, mula-mula korang pakai pencuci muka. Lepas tu pakai toner. And then pakai serum Alpha Arbutin. Last kali baru korang pakai moisturizer. Okay, jelas tak? Yang ni brand CosRX. Review lah setiap produk.